Itu bukan laut, itu tasik. Itulah the legendary Tasik Ohrid ni. Okay, Alhamdulillah kita sekarang dekat Upper Town, kawasan lama di Ohrid ni. Dia macam kawasan yang bercerun-cerun tu. Boleh tengok kat belakang tu, ada banyak tier, ada teres-teres rumah. Korang boleh nampak ada satu tasik besar tu. Itu bukan laut, itu tasik. Itulah yang the legendary Tasik Ohrid ni, antara tasik yang tertua dekat dunia. Sebelah sini Macedonia, sebelah sana adalah Albania. 1/3 kawasan tasik menghadap Albania dan 2/3 menghadap Macedonia. Okey, ada banyak reka bentuk bangunan dekat sini. Rumah-rumah dia daripada zaman Osmaniyah yang mana kita tengok dia punya latakan lebih keluar beranda dia daripada sebelah bawah, sebab untuk mengelak cukai pada masa tu dia beritahu macam tu lah. Okey, kita dah sampai ke tepi Tasik Ohrid ni. Jom kita tengok. Sekejap. So ini adalah Tasik Ohrid. Boleh tengok saya tunjuk dia betapa jernihnya tasik ni. Macam mana? Nampak sampai dalam kan? Masya-Allah. Ucapkan subhanallah. Peluang dapat tengok benda ni macam memang best, dan memang kena datang sini untuk tengok kehebatan ciptaan Allah di bumi Macedonia.